Salisu salasa. Inna Allah salisu. Tuhan itu ada tiga. Mau anak po ada belaka. Mari pula apa dia Yahudi, dia kata Uzair tu anak Tuhan. Jadi macam-macam lah buah-buah karu-karu ni dia duduk kata apa ni kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita sebagai orang beriman wajib kena apa? Wajib kena beriman sepenuh-penuhnya bahawa Allah Ta'ala itu maha suci daripada segala tuduhan yang dibuat oleh kafir. Baiklah, kita pergi pada ayat 109. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Dan tiadalah kami mengutus rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad. Sebut je nama Nabi, jangan lupa sallallahu alaihi wasallam. Melainkan orang laki-laki dari penduduk bandar yang kami wahyukan kepada mereka. Tengok dari sudut terjemahan, dua perkara dalam ayat ini. Yang pertama, qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'ziman lillah. Mungkin kata membesarkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian mari ayat 109. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Dan tiadalah kami mengutus rasul-rasul sebelum wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan orang laki-laki dari penduduk bandar yang kami wahyukan kepada mereka. Yang pertama, tanda yang pertama, nabi laki-laki. Nabi mesti laki-laki, tak ada orang perempuan. Walaupun ada sebahagian orang seperti Ibnu Hazm contohnya, syaz, pandangan yang ganjil. Dia kata oleh kan Nabi ini Allah Ta'ala beri wahyu pada mak Nabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa, dan juga Maryam, maka dua orang ini Nabi juga. Majoriti ulama ijma' haka al-ijma' bahawa tidak ada wanita yang jadi Nabi. Tak ada wanita yang jadi Nabi. Wanita laki-laki semuanya Nabi. Itu yang pertama. Kalau nak kata wa auhayna ila Musa, habis Allah Ta'ala juga wahyukan wa auhayna ila nahli, wahyu juga kepada lebah. Adakah lebah Nabi? Tak. Wahyu kepada lain daripada orang Nabi ni dia panggil ilham. Baiklah. Yang kedua, min ahlil qura, ay min ahlil mudun. Nabi-nabi tu kena orang bandar. Sebab orang bandar ni dia punya knowledge, dia punya tabando dia tinggi. Cara kepimpinan dia lebih orang hebat. Kalau asal orang kampung pun dia kena membesar di bandar ataupun belajar di bandar. Barulah jadi orang besar. Itu dia punya kaedah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, dua perkara dalam ayat ini. Baik, tengok nota di bawah. Yakni nota 433. Yakni Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengutus rasul-rasulnya dari kaum perempuan. Tak ada. Rasul perempuan tidak ada. Tetapi semuanya dari kaum laki-laki saja. Dan rasul-rasul itu tidak dipilih dari penduduk desa, penduduk kampung, orang badui, orang pendalaman, tetapi dari penduduk bandar yang telah bertamadun. Ini dua perkara dalam ayat ini. Baik, kita pindah kepada tengah ayat. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Maka mengapa orang-orang yang tidak mahu beriman itu tidak mengembara di muka bumi supaya memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka. Jadi Allah Ta'ala cela puak-puak kafir. Dia bukan tak berjalan, dia berjalan juga. Tiap tahun dia pergi rihlatus syita was saif, pergi ke Yaman, pergi ke Syam. Dia berjalan, bukan tak berjalan. Tetapi mereka tidak mengambil iktibar daripada kebinasaan orang dulu. Benda biasa. Dah banjir, taufan, gempa bumi, balik bumi, itu biasa. Sebab dia tidak ambil
tidak tengok dengan keimanan kepada Allah, maka bagi dia apa yang berlaku itu simple je, biasa je, tak ada benda. Jadi tak bolehlah kita buat itu. Walada, tengok ayat, waladarul akhirati khairul lil ladzina taqaw afala taqilun. Dan ingatlah, sesungguhnya negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, mengapa kamu wahai manusia tidak mahu memikirkannya? Jadi mengapa kamu wahai manusia tak mahu memikir? Pakai orang panggil gomo begitu ya, kita kata itu masalah yang berlaku. Jadi Allah di akhir ayat Allah kata apa? Hei puak kafir, susah atas dunia ni akan berakhir. Kesusahan atas dunia akan berakhir. Tapi kesusahan di akhirat bagi orang kafir tak ada akhir. Tidak ada pengakhiran. Bagi orang mukmin betul, dia akan dimasuk ke dalam neraka sehingga dibersihkan daripada dosa, kemudian dibawa ke neraka, ke syurga. Yang selamatnya siapa? Anjainal muttaqin, orang yang bertakwa, selamat di dunia, aman di akhirat. Sebab mana-mana Rasul apabila nak dibinasakan kaumnya, maka malaikat akan datang. Kaum Lut tentunya keluar, malam ni juga daripada Qura Sadum, wala yaltafit, sudut palih-palihlah jalan terus. Nabi Lut keluar bersama dengan orang-orang yang beriman, alhamdulillah selamat. Hak lain kena balik bumi, hujan batu macam-macam. Itu dia panggil orang bertakwa, di dunia selamat, di akhirat esok aman, alhamdulillah. Itu tadi kita bincang juga tentang ujian-ujian kepada Nabi. Itu ujian yang sedikit sebelum mendapat kemenangan. Ujian itu orang panggil dalam perjalanan. Ujian itu dalam perjalanan, tapi ujungnya wal aqibatu lil muttaqin, kemenangan bagi orang yang bertakwa. Di akhir ayat Allah kata apa? Afala ta'qilun, mengapa kamu hai manusia tidak mahu memikirkannya? Ai afala ta'qilun, mu tak mahu berfikir tentang apa yang aku ceritakan kepada kamu dalam Al-Quran. Buruknya akibat orang kafir, celaka hinanya akibat orang yang derhaka kepada Allah. Di dunia lagi mereka hina, di akhirat lagi dahsyat. Jadi nak selamat, beriman dan bertakwa, barulah kamu jadi orang yang selamat biiznillahi azza wa jalla. Nak jadi orang selamat, itulah cara dia. Baiklah, kita pindah kepada ayat 110. Hatta idza istay'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha'u wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Orang-orang yang mendustakan agama Allah itu telah diberi tempoh yang lanjut sebelum ditimpakan dengan azab. Jadi ada kalanya lama masa mereka durhaka. Tengok kaum Nabi Nuh sampai 950 tahun lawan mari banjir. Jadi hingga apabila Rasul-Rasul berputus asa terhadap kaumnya yang engkar dan menyangka bahawa mereka telah disifatkan oleh kaumnya sebagai orang yang berdusta. Jadi kadang-kadang Rasul-Rasul ni alaihimussalatu wassalam, dia bila lama sangat duk dakwah, mulai aku akan dibinasakan, tapi tak binasa juga, berpuluh tahun tak binasa. Hak lain tu jarang kita nak sebut, tapi kaum Nabi Nuh 950. Fir'aun dengan Nabi Musa saja, mengikut ahli tafsir kata 40 tahun. Lama 40 tahun ni menunggu. Nah, kita tunggu 40 tahun, lama masa. Maka di sini panjang ulama berbahas tentang wa zannu annahum qad kuzibu.
Wa zannu, hingga apabila mereka menyangka Allah Ta'ala tak beri pertolongan pada mereka. Tengok, istai'asa ni yang mana macam kecewa lah. Tak mari lagi bantuan, tak datang lagi pertolongan Allah. Kafir makin hari makin keras kepala, makin lawan, makin cabar, makin challenge. Itu dia bagi. Jadi apakah huraian ulama di sini mengatakan bahawa kita ambil yang akhir-akhir lah. Dia kata bukanlah Rasul itu tak yakin dengan pertolongan Allah, dia yakin. Takkanlah Rasul tak yakin. Allah Ta'ala tak pilih Rasul yang tak yakin. Dia mesti ada Rasul yang tetap yakin dengan dakwah dia. Cuma al-umurul aridah, lintasan hati, lak marah dalam hati, aku ni lama dah berlawan dengan puak kafir ni, tak dapat lagi pertolongan, belum datang lagi ke pertolongan Allah. Itu dia panggil lintasan hati yang terdetik dalam hati mereka. Wallahu a'lam. Jadi ulama tafsir kata tak logik lah Nabi kecewa, frust dengan janji Allah. Tak. Ada sebagai ulama tafsir kata lagi tu. Tapi yang betulnya, yang kita nak pilihnya pandangan yang mengatakan bahawa oleh kerana lama sangat tempoh mereka menunggu, sehingga dia rasa macam ini semua ni dipanggil khawatir qalbi, lintasan dalam hati. Lintasan dalam hati bukanlah satu benda yang betul-betul terpasok dalam hati seorang Nabi dan Rasul. Tanda itu hanya lintasan hati mereka. Adakah Allah Ta'ala, bilakah Tuhan nak tolong dia? Bilakah datang pertolongan Allah? Tengok Nabi duduk sedih gini, tengok Allah kata apa? Ja'ahum nasruna, lalu datanglah pertolongan kami kepada mereka, kepada Rasul. Fanujjiya man nasya, lalu diselamatkanlah siapa yang kami kehendaki. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, dan ingatlah bahawa azab kami, bila turun azab, tidak akan dapat ditolak oleh sesiapa pun daripada menimpa kaum yang berdosa. Jadi itulah keadaan. Jelaslah kepada kita bahawa khawatir qalbi, mana lintasan hati, lintasan hati je. Bukan Nabi itu kecewa ataupun tak yakin dengan dakwah dia, tidak. Baik, tengok nota di bawah, nota 434. Yakni dengan kedatangan pertolongan Allah yang ditunggu-tunggu itu, maka terselamatlah nabi-nabi dan rasul-rasul dan pengikut-pengikut mereka yang beriman, dan binasalah kaum yang kafir ingkar. Demikianlah sunnatullah, ketetapan Allah Azza wa Jalla, peraturan Allah yang tetap berlaku zaman berzaman dan tidak akan mengalami sebarang perubahan. Walaupun para nabi dan rasul melalui ujian dan cabaran, tapi akhirnya mereka akan mendapat kemenangan. Baiklah, kita tutup surah Yusuf dengan ayat 111. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Demi sesungguhnya kisah nabi-nabi itu mengandungi pengajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang punya akal fikiran. Ingat molek. Laqad kana fi qasasi Yusuf, cerita Nabi Yusuf, wa ikhwatihi, dan adik-beradik dia dalam surah ini, wa qasasil mursalin ma'a umamihim, dan cerita nabi-nabi dan rasul-rasul dengan umat mereka dalam surah-surah yang lain. Wa kaifa najjallahu almu'minin,
bagaimana Allah Ta'ala selamatkan orang mukmin, wa ahlakal kafirin, Allah binasakan puak kafir. Izatun ataupun ibratun, yang mana izatun li ahli al-uqulis salimah, menjadi pengajaran kepada orang yang punya akal yang sejahtera, ya'tabiruna biha, mengambil pengajaran dengan dia. Jadi ingatlah. Jadi kisah-kisah ni, kisah Nabi Yusuf ke kisah Nabi mana ke, itu adalah merupakan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka hadisan yuftara, kisah-kisah Nabi yang terkandung dalam Al-Quran bukanlah ia cerita-cerita yang diada-adakan. Bukan Nabi reka cerita, buat novel, buat jejak sirah, jejak Rasul. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan hadisan sidqan, cerita benar dari Allah Azza wa Jalla, bukan main-main. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut dalam kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya. Dalam kitab Taurat, Injil, Zabur sudah ada cerita dulu. Al-Quran menguatkan cerita yang sudah ada. Ingat molek, menunjukkan bahawa Quran dan semua kitab yang terdahulu min mishkatin wahidah, daripada sumber yang sama, daripada Allah Azza wa Jalla. Itu dipanggil mishkatin wahidah, daripada sumber yang satu. Wa tafsila kulli syai', dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu. Maknanya Al-Quran ini sifat dia yubayyin kullama yahtaju il-ibad, menjelaskan apa yang diperlukan oleh semua manusia dari sudut akidah tauhidnya, syariat perundangannya, hukum hakamnya, cerita-cerita pengajarannya, semua dalam Quran. Wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, serta Al-Quran itu menjadi petunjuk hidayah dan rahmat bagi kaum yang mahu beriman. Jadi kalau orang nak beriman, tak ada lagi sumber lain kecuali Al-Quranul Karim. Kata itulah Syekh Ibn Ashur dalam tafsir dia, dia kata al-huda alladhi fil qasas, apakah pengajaran, petunjuk dalam cerita ni, iaitu al-ib'u al-ba'isatu 'alal iman, pengajaran yang menguatkan kita untuk beriman. Mana kalau Nabi pun kena ujian, apalagi dengan aku manusia biasa. Bi musyahadati ma ja'a minal adillati fi asnal qasas, dengan kita tengok dalil-dalil ketika berlakunya cerita, baru kita tahu semua itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Asas kemenangan at-taqwa, asas perjuangan sabar, laluan perjalanan basirah, iaitulah kita dakwah mengikut apa yang diwahyukan oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah, alhamdulillah, tamatlah kita 27 siri kuliah tafsir surah Yusuf. Alhamdulillah. Al-an nantaqil ila al-fawaid at-tarbawiyah, faedah-faedah dari sudut pendidikan dan juga dakwah, dari sudut ilmiah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalan aku ajak orang, aku dakwah orang, aku seru orang kepada Allah Azza wa Jalla. Kata ulama tadabbur, fihi at-tanbih 'ala al-ikhlas. Ayat ini ajar kepada kita ikhlas. Kita berdakwah ke jalan Allah, bukan dakwah untuk ta'assub pada kita. Itulah dakwah para nabi, para rasul, para pendakwah yang jujur. Dia ajak orang kepada Allah. Tapi apa boleh buat, kadang-kadang para pendakwah salah guna. Salah guna apa? Dia salah guna ajak, sepatut ajak pada Allah, tapi dia ajak kepada ta'assub pada dia. Akulah orang yang paling hebat, akulah orang yang paling setia, akulah orang yang paling macam-macam paling. Sebab apa? Sebab dialah orang yang terpaling baik. Ingat molek. Jadi tak boleh.
Kita tak boleh ajak orang untuk ta'asub kepada kita. Kuat ni doktrin yang diajar oleh setengah orang ni. Anak murid nak mari salam kata merakuk atas lutut jalan. Tengok tuan syekh tua kata semua kena bangun, tunduk belakang. Tengok dalam video ada. Kita tak boleh nak cakap-cakap saja. Sekarang ni nak sembunyi tak boleh. Dia orang rakam, dia sebarkan. Lepas tu marah bila orang dedahkan. Lah. Ingat boleh. Lepas itulah kita kena cakap, kata orang nak tengok, nak cakap sekarang kena tengok kiri kanan. Kena tengok kiri kanan. Nah, jangan mudah gitu. Jadi kita kena dakwah kita ni kepada ajak kepada orang adalah merupakan tugas para rasul dan disambung oleh siapa? Disambung oleh para pendakwah ba'da rusul, selepas daripada rasul. Jadi kita kena ajak kepada Allah, bukan ajak ta'assub kepada kita, jangan sekali-kali. Jadi itu yang pertama. Faedah yang kedua, tulis ala basiratin. Para pendakwah nak ajak orang kena ada ilmu, kena ada ilmu. Ai annal basirah minal faraid. Nak berdakwah kalau tak ada ilmu, kata pepatah Melayu, seperti tikus baiki labu. Dia nak baiki labu belok, akhir kalinya korek dia habis. Maknanya kita nak ajak orang kepada Allah tapi kita rusakkan jalan. Sebab akhlak kita punah, dakwah yang kita bawa ni tak betul, tak ajar yang sahih, ajar yang pelik lah. Maka kerana itulah para ulama katakan yushtaratu, disyaratkan orang yang nak bekerja, bertugas amar ma'ruf dan nahi mungkar, an yakuna lahu ilmun, dia kena ada ilmu dengan apa yang dia ajak, dia kena ada ilmu dengan apa yang dilarang. Kalau orang jahil, maka jawab je rusak banyak. Sebab itulah Allah Ta'ala ajar kepada kita di sini dalam ayat ini. Tuhan kata apa? Ala basiratin, ala basiratin. Jadi ulama tadabbur kata tak akan ada di atas basirah kecuali apa? Kecuali kita ikut jalan Allah dan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah kita duduk di atas basirah. Maka ini syarat pendakwah. Syarat pendakwah an yakuna ala basiratin, ala ilmin wa ma'rifatin wa dirayah. Baru kita tahu, oh, aku nak ajak orang kepada Allah. Mana ke jalan Allah? Ini. Kalau tidak, akan timbul masalah lain. Mengajak orang sepatutnya kepada jalan Allah, tapi menimbulkan jalan ketaksuban yang melampau. Kita kata itu di antara yang bahaya. Dan satu lagi, para pendakwah kena ada tamayyuz, kena ada jaga keistimewaan dakwah itu. Dia pendakwah tapi pakaian dia macam-macam ma'rok kata orang. Dia pendakwah tapi akhlak dia rusak dah. Ambil peluang orang perempuan mari nak belajar dengan dia, dia ambil peluang pula nak menggoda kawan tu, bunuh habis. Ini dia panggil masalah yang berlaku sekarang. Begitulah keadaan-keadaan yang perlu kita kena usahakan supaya semua usaha yang kita buat duduk di atas basiratin yang jelas. Baik, kita pergi kepada itu yang kedua pasal ni. Yang kedua, yang ketiga, nombor 3, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura. Kami tak utuskan mana-mana rasul kecuali laki-laki. Jadi jelaslah, tadi kita dah menukilkan al-ijma' ulama illa man syazza. Sepakat ulama Ahlus Sunnah ini mengatakan bahawa tidak ada nabi di kalangan wanita. Tidak ada nabi di kalangan wanita. Jadi yang pertama. Yang kedua, selain daripada laki-laki, dia juga min ahli qura, iaitulah orang bandar, orang dakwah jalan-jalan yang telah selamat dan jalan yang binasa yang dibuat oleh puak-puak kafir di zaman dulu. Ambillah iktibar, ibrah, pengajaran. Kalau tidak, kerusakan yang akan berlaku di atas dunia ini, wal'iyazubillah. Itu dia panggil ya, yang pentingnya para jemaah kita kena usaha untuk mengambil iktibar daripada segala yang berlaku. Dan hatta iza stai'asa rusul, telah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla,
pertolongan itu lambat datang. Pertolongan lambat. La budda minas syada'id. Pendakwah akan melalui jalan-jalan ujian. Tak kiralah sama ada ditomoh oleh orang, dituduh oleh orang macam-macam. Dah, kita nak bawa hak molek, nak bawa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi macam-macam tuduhan pula dilekatkan dengan labeling yang begitu dahsyat. Dah, orang-orang pula dapat pula menguasai, membuat diayah kepada orang-orang yang hebat, maka mereka telah menggunakan orang ini untuk menekan mana-mana orang yang duduk di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isbiru ahlas sunnah, sabarlah, kata Imam Al-Bukhari, sabarlah wahai pencinta sunnah, bilangan kamu tidak ramai. Jadi kita kena usaha sabar untuk menegakkan apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya ketetapan Allah Taala sehingga Rasul jadi macam bukanlah putus asa, lintasan dalam hati dia, Allah bilalah nak datang pertolongan Allah. Kita kata ala inna nasrallahi qarib, ingat pertolongan Allah Taala dekat, tapi dekat-dekat pun kadang-kadang berpuluh tahun baru sampai. Allah itu sunnatullah, ketetapan Allah fi da'wah. Baik, yang terakhir laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ingat cerita Nabi Yusuf dan adik-adik dia dalam surah ini menjadi pengajaran dan iktibar kepada orang yang mempunyai pemikiran yang waras. Jadi kita dah bincang panjang 27 siri kuliah dalam surah ini. Semata-mata kita nak fikir tentang apa? Kita nak fikir tentang pengajaran yang dapat kita ambil daripada surah Yusuf, betapa syaitan suka memisahkan di antara keluarga, syaitan suka nak perondak-perondak di rumah tangga, dan jangan lupa di zaman kita ni syaitan cuba nak melaga-lagakan di antara para pendakwah dan pencinta Islam. Hati-hati kita, perangkap syaitan itu besar. Itu yang pertama. Ibrah yang kedua, kesabaran Nabi Yaqub alaihissalam. Setiap kali berlaku apa-apa, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, aku mengadu pada Allah ya. Jadi kita ini banyak mengadu pada makhluk, banyak mengadu pada manusia, tidak mengadu pada Allah, maka tak selesai masalah kita. Ibrah yang ketiga, Nabi Yusuf, seorang yang berjiwa besar, walaupun melalui ujian yang getir. Ujian yang paling kawat dilalui oleh Yusuf, ujian wanita. Ini kita hati-hati dengan perangkap maut syaitan melalui wanita. Nabi sebut di antara ujian yang paling besar iaitulah an-nisa, melalui perempuan. Hati-hatilah kita semua. Berapa ramai orang-orang yang hebat-hebat akhirnya tersungkur dengan sebab godaan wanita. Yusuf selamat. Yang terakhir ibrah kita, Nabi Yusuf seorang yang berjiwa besar, pemaaf, jumpa adik-adik, tak buka cerita lama, buka cerita baru, penuh kemaafan, penuh kasih sayang di saat dia sedang kemuncak mendapat kekuasaan. Kita hari ni tak boleh kuasa sikit, ai mula nak nyik orang, mula nak sekat orang, mula macam-macam. Ingat, kuasa hanya sementara. Kenangan, ingatan orang kepada perbuatan kita akan diingat sampai bila-bila. Itu di dunia, di akhirat semua kita akan diperhitungkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan di akhirnya Allah Ta'ala sebut tentang sifat Al-Quran, tafsir, menjelaskan hudan, petunjuk, rahmat bagi kaum yang beriman. Alhamdulillah, Allahumma ja'alna min Al-Quran hum ahluka wa khassatuka. Alhamdulillah, tamatlah tafsir kita surat Yusuf sebanyak 20 siri kuliah. Tuan-tuan dan puan-puan, kata alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul rabbil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan nama-Mu yang maha indah, kami mohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, alhamdulillah kita telah khatam membaca surah Yusuf dengan terjemahannya, dengan huraian ringkasnya, dengan mencari faedahnya. Ya Allah, berilah kepada kami ibrah, pengajaran, supaya kami dapat memahami, mempelajari dan beramal dengan sifat Nabi Yusuf yang sabar,
Nabi Yusuf yang menjaga diri, Nabi Yusuf yang menjaga akhlak, Nabi Yusuf yang berjiwa besar. Ya Allah, berilah pada kami ibrah dan pengajaran daripada apa yang telah kita belajar, supaya kita menjadi orang yang sabar, orang yang syukur, orang yang sentiasa mengadu kepada Allah, orang yang menjaga diri kita daripada terperangkap nafsu dan syaitan, dan juga godaan-godaan yang mari daripada wanita dan sebarang godaan yang merusakkan manusia di atas dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tamatlah surah Yusuf. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh ya ikuti rakaman kita ni di YouTube, cari YouTube Halaqah Abu Anas Madani, ataupun susunan tafsir yang tersusun di Facebook Dar Taibah, tulis Dar Taibah Mubarakah. Jadi kita admin kita susun surah Yusuf ni, surah Yusuf, surah Hud, surah Hud. InsyaAllah boleh je belajar, tadabbur, ngaji tafsir walaupun di alam maya. Itulah peluang yang diberi oleh Allah kepada kita di zaman sekarang. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan sambung tafsir suratul Ra'di pada pagi Ahad akan datang, insyaAllah. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Malam ni jangan lupa kitab kita Ar-Rahiqil Maktum. Pagi Jumaat kita akan baca kitab Al-Hikmat Sirah, Hikmat Sirah, insyaAllah. Assalamualaikum.